Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sampaikan sesuatu pada korang, jadi berharaplah korang bersabar dan dengar sampai habis. Selepas yang berlaku pada semalam di Lubnan dan seramai 180 lebih nyawa yang telah diragut oleh Israel dan 800 lebih orang yang telah cedera ringan dan cedera parah, rakyat Lubnan ada beberapa soalan saja. Di manakah Iran dalam serangan yang telah dilakukan oleh pihak Israel terhadap Lubnan? Mungkin ramai orang nanti akan cakap, apa kena mengena Lubnan dengan Iran? Bukankah Lubnan termasuk dalam peperangan ini kerana nak backup Iran? Tetapi buat saat ini soalan orang Lubnan sendiri yang saya telah baca dan saya dengar tadi, orang kata, kita tidak bersetujui untuk masuk ataupun bergabung dalam satu peperangan, tetapi kerana Hizbul punya kesetiaan pada Lubnan, pada Iran, sanggup membahayakan dan merosakkan negara. Jadi lepas dah dilakukan oleh Hizbul serangan terhadap Israel, kenapa sekarang ni Iran dibiarkan kita dalam keadaan yang tidak berkain? Kenapa tinggal kita dalam keadaan yang tak ada siapa-siapa backup? Semalam memang Iran kata akan tutup Selat Hormuz, tetapi dah buka balik. Kata kita akan serangkan Israel balik dan kita akan gagalkan perjanjian untuk gencatan senjata ataupun apa-apa saja dipanggil lah. Tetapi tak ada apa-apa perkara yang telah dilakukan daripada pihak Iran. Lubnan kena satu serangan paling dahsyat. Iran sendiri tak kenakan serangan begitu keras ataupun besar. 10 minit 160 buah barang yang telah dijatuhkan menggunakan 50 buah pesawat berjuang. Boleh bayangkan tak? Sekaligus serentak 1000 orang yang terkorban, tak kisah yang syahid ataupun cedera. 1000 orang. Antara golongan mereka ni adalah kanak-kanak, orang tua dan wanita. Kalau kau rasa kau nak hebat, nak backup sini sana, kau teruskan. Kau jangan dibiarkan mereka tergantung di tengah jalan ataupun mereka tak ada apa-apa bantuan. Kenapa dibiarkan? Kau sepatutnya macam mana mereka tolong kau dalam peperangan ni, kau pula balas. Sebab diorang dah buat jasa baik dengan kau, kau kena balas jasa baik mereka. Tak boleh begitu. Orang Lebanon tengah mengamuk sekarang ni dengan Hizbul di Lubnan kerana Hizbul membawa mereka dalam keadaan yang terlalu dahsyat dan terlalu teruk. Mereka tak sanggup nak berhadapi dengan keadaan begitu teruk.